Assalamualaikum guys, welcome to channel Tadashi. So hari ni Tadashi nak main game rival untuk kita review Don Lorenzo. Itu style baru je guys, berkelas. Iaitu 0.25% je nak dapat. Susahnya nak dapat guys. So saya itu Tadashi cakap, minta maaf je guys kerana Tadashi dah lama tak buat video kerana Tadashi busy sangat je guys. Dan selamat menyambut bulan Ramadan untuk korang semua. Okay, so tunggu masa, mari sama-sama kita review guys Don Lorenzo, style berkelas. Okay, tentu lagi 10 saat. Ni okay, ni course baru. Ni dulu. So Tadashi cakap minta maaf kalau Tadashi tak mahu sangat main game Lord Rival ni. Sebab Tadashi punya skill dekat BCD memang noob sangat. Kalau kat phone okey lah sikit. Kalau tak PC ni macam tak, kurang. Okay. So dia mempunyai 3 kuasa, iaitu zombie dribble dia guna Wow, dan zombie dash. Baik. Dan ni golden defense B. Ball must free. Okay. Tak faham dia cakap apa? Go must move left or right. Okay, kita bagi kat. Alah. Macam manalah item boleh dapat bola. Sekejap, biar. Okay. Sekejap. Sini. Belah kan, left right kan. Ni macam ni ada. Macam ni Macam ni ke macam ni. Kita try macam ni. Kita ambil. Oh, faham. Gol, pam. Okey lah. Boleh lah guys, boleh lah. So kita akan review kita Awaken ni guys. Okay. Awaken dia tak pernah keluar lagi. So kita tunggu lah guys. Pam. Oh, tak sedang juga guys. But dribble dekat BC ni. Kita try lagi Hai Allah. Hai. Nampak? Macam mana tengok je kita sini. Okay. Kita akan combo guys. Kuasa Lorenzo ni. Nampak? Kita ni kita tekan sini. Tu ya kita nak try kan zombie dribble ni, zombie dash ni kan. Bola kan akan kita ke belakang tu kan. So kita akan ke belakang dan buya bola tu ke goal. Try. Alah. Takut sangat bola dia jap. Kena slow. Alah tak gol, sikit lagi. Gol. Mantap. So kita akan guna ni lah guys. 1, 2, 3. Oh. Okay, so sekarang ni kita dah ada Awaken lah guys. Yang ni mana kita guna? G to Awaken. Let's go. Oh, give me money. Baik lah. So dia ada 3 kuasa dua ni. So yang pertama Yo Michael, kita kena macam ni. Dan C. Yo Michael. Baik lah. Dan B Undead Move. Dia lari macam zombie lah guys. Macam ni. So kalau dia langgar orang, dia akan macam Bashira lah. Macam kuasa Bashira tu. Dia kalau attack dia kena dalam macam ni. Macam ni. Macam tu sebab. Dan goal. Tu je lah kuasa dia kan. Okey lah. Good. Lah. Easy kuasa dia. OP lah guys. Dia kuasa dia yang padu punya. Dan okey lah kuasa dia. Sepak. Tak dapat sepak. Gol. Tak gol. Okay guys, itulah saja video kali ni. Kalau korang nak video-video lain lagi, sila komen di bawah.
Dan Dalashi rasa kita nak spin lah guys. Nak spin Lorenzo ni. So apa Dalashi dah bosan lah guys guna Lorenzo ni. Sebab selama ni Dalashi guna Lorenzo ni guna je macam dah bosan lah. Sekarang kita nak apa? Nak Shidao. Okay, mari kita spin yang biasa dulu. Elok lah. Okay. Weh, takut lah. Takut. Takut lah. Dah apa? Shidao. Bro. Shidao please. Please lah Shidao. Tolong lah. Kita memang nak Shidao ataupun Rin. Okay, kita try. Dapatkan Rin lah. Dapat Rin lah. Guna spin biasa dapat Rin lah. Okay, kita try. Kita tekan Lorenzo. Kita guna lagi spin. Dapat balik lah Lorenzo kita. Oh ya bro. Okay lah, Kunigami lah. Tak, Rin. Tolong Rin atas Shidao. Oh ya bro. Okay. Lock. Rio. Yesh. Shidao bro. Shidao. Tolong lah Shidao. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Shidao. Bismillahirrahmanirrahim. Shidao. Waduh keras tu. Okay. Tolong lah. Please Shidao. Mana tahu kita boleh review kan. Big Bang Drive kan. Timnya Shidao. Save Kunigami. Nagi ke Nigar? Ni Nigar. Di Shidao please. Shidao. Fury. Okay, last spin je kan. Lagi tu spin lah. So please bismillah. Tolong guys. Shidao. Nagi. Allahu Akbar. So sangat misal kita spin. Allah. So itulah saja untuk video kali ini ya guys. Kalau korang suka video ni jangan lupa like, share, subscribe dan on notification guys. Assalamualaikum. Ciao.